Kata-kata. Faham. Faham. Diam. Kata-katanya hari ini. Depan muka, depan lagi muka, depan muka. mendekat. Kata-kata untuk hari ini, pria tanpa wanita bisa jadi raja, tetapi pria tanpa ibu hanyalah boneka tanpa pencipta. Enggaklah. Kata hari ini dekat sangat ni. Itulah telefon doktor. Pak, kata-kata. Sayangilah Pulau Serai. Saya malam ni saya balik. Weh, seronok. Seronok. Terima kasih doktor sebab ajar kami. Semoga kami jadi cikgu yang baik dan doktor jadi tenaga pengajar yang baik. Okey, sekian. Video habis korang. Masuk reel. Assalamualaikum. Terawih full lah tahun ni. Baik. Pada ski dah sebelah lagi. Saya jadi masuk dalam TikTok dia. TikTok sound habis korang. Habis lah. Gini masuk sini dah. One, two. Pernah ada gambar? Bagi kelada. Siapa nak ambil gambar? Apa je? Rosen. Itu pokok. Aku ambil gambar. Saya kebetulan dengan sini. Kata-kata hari ni dong. Jikalau tidak berpuasa, maka tidak boleh beraya. Jadi marilah kita bersama-sama berpuasa di bulan Ramadan. Mari ikut ni je. Video. Oh, ikut. Kita baik. Hai guys, jadi kepada sesiapa yang tak puasa penuh, terutama perempuan sebab tak puasa penuh, tak boleh beraya. Gapo-gapo? Apa? Kata gapo-gapo. Selamat Raya. Apa? Bagi ucapan sikit gitu. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Baliklah kampung halaman dengan baik. Jaga diri, jaga kesihatan dan kita jumpa lagi. Bye. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kami lelaki Melayu Sujana ingin mengucapkan Selamat Hari Raya. Zahir dan batin.